Owner Myvi Gen 3 lah ni kena ready sikit dah. Sebab cooling coil model ni lately memang banyak sangat aku jumpa dah start leaking. Dia bukan bocor terus habis gas, dia makan slow sampai aircon makin lama makin kurang sejuk. Macam kes ni, owner datang mengadu makin hari makin kurang sejuk. Lagi satu, bila on aircon ada bau masam sikit. Malam dengan pagi okey lagi, tapi bila tengah hari memang tak rasa sejuk langsung. Kalau korang ada simptom macam ni, sebenarnya tu tanda aircon korang tengah ada masalah dah. Kebiasaannya bila jadi macam ni, sistem gas memang tengah ada kebocoran. Gas tu tak hilang terus, dia drop sikit-sikit sampai performance terus jatuh. Bila aku check gas, memang confirm dah drop hampir 50%. Patutlah siang tak sejuk. Aku explain kat owner ada dua option je. Satu, top up gas dengan minyak kompresor dulu untuk sementara. Yang ni boleh guna kejap dulu, tapi risiko dia tetap ada kalau kebocoran tu masih jalan. Option kedua, buka terus dan buat checking detail, cari punca gas leaking tu kat mana. Lepas discuss, owner terus ready nak buat checking. Dia tak nak tunggu sampai rosak lagi besar. Sebab bila gas kurang, lama-lama kompresor boleh kerja berat. Last cost repair lagi tinggi. Untuk Myvi Gen 3 ni, bila gas dah drop macam ni, dari experience aku,